Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada kali ini saya akan share cara untuk buat ujian test leaking, pada condenser coil Nissan Serena C24. Peralatan yang saya gunakan adalah kompresor, tabung flushing, boleh didapati di dalam Shopee ya. Pressure gauge meter dan special tool untuk sambungan pada hose meter gauge meter kepada coil ni, condenser. Ini special tool yang kedua. Ini antara special tu yang saya gunakan ya, untuk sambungan konektor dia. Okay, ini saya dah buat pemasangan dah. Daripada air compressor, dia akan masuk ke sini dulu. Masuk ke sini. Lepas tu akan keluar. Dia akan pergi ke bahagian charging port gas yang tengah ni. Lepas tu untuk low side dengan high side, hose dia masing-masing akan pergi ke ni, ke dua pipe condenser ni, in out. Lepas tu pastikan filter dryer kita pasang balik kat sini untuk block dia punya laluan angin supaya terkumpul dalam condenser. Nanti kita akan masukkan ke dalam bekas yang berisi air. Jika terdapat leaking, ia akan mengeluarkan buih-buih kecil ataupun gelembung-gelembung udara. Jom kita buat. Okey, selepas kita rendam air, dapati tiada sebarang gelembung udara ataupun buih yang terhasil lah. Ini baru sebelah bahagian. Nanti kita terbalikkan dia. Kita tengok pula sebelah sana lagi, sebelah sana pula. Okey, ini sebelah bahagian lagi pun sama, tak ada buih-buih udara, gelembung udara yang keluar daripada condenser coil ni. Okey, ini menunjukkan condenser coil ni dalam keadaan baik lah, boleh digunakan. Kita cari apa masalahnya. Mungkin bahagian vibrator ataupun o-ring. Selepas kita rendam condenser coil dan dapati terdapat sebarang kebocoran, sekarang ni kita kena cuci lah. Cuci condenser coil menggunakan chemical solvent jenis ni saya pakai. Lepas tu kita akan tuangkan chemical ni dalam flushing kit ni. Dalam ni ada tube, agak melepasi chemical tu, agak melepasi tube tu sikit lah. Baru dia dapat sedut chemical tu masuk ke dalam condenser coil. Cuma part yang saya buka cuma bahagian filter dryer. Tadi masa kita nak check leaking, kita kena pasang filter dryer dekat situ. Okey, supaya angin tak keluar. Sekarang kita nak flushing dia guna chemical, kita kena buka filter dryer tu supaya chemical dapat lalu keluar, dapat tembak keluar. Okey, jom kita mulakan.
Okay, kan saya beritahu tadi, bila kita nak tuang chemical tu, jangan kurang daripada, jangan bawah daripada tube tu lah, batang tube tu. Kalau bawah pada tu dia chemical tak masuk lah. Jadi kita kena tuang lebih sikit dalam flashing kit ni, botol flashing kit ni, agak melepasi dalam 2 cm tube ni ya, batang tube tu. Okey, sekarang saya dah masukkan lah. Kita pasang. Lepas itu pastikan manifold gauge ni untuk high side dengan low side kita close dulu. Close dulu. Lepas tu kita buka bahagian ni. Seeloknya kita baringkan condenser coil ni ya, bagi mendatar supaya chemical tu tak terlalu cepat. Kalau kita buat menegak, chemical tu tak terlalu cepat keluar. Jadi kita bagi dia mendatar. Okay, lepas tu kita buat bahagian low side dulu. Kita on kan. Nampak? Okey, lepas tu stop dulu. Kita buat bahagian high side pula. Nampak? Dah keluar kan? Bahagian tu dia pendek sikit laluan dia. Bahagian tu, yang bahagian bawah ni, dia lalu semua ke coil lah. Untuk low side pula. Okey, goncang-goncang sikit. Kena on off ni tu. Okey, dah settle. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.